pakai motor masuk kat sini. Pakai motor kami ni tak ada besar mana, tapi boleh tahan lah. Yang tengah tu tenggelam. Nampak tak? Tenggelam. Parking kecil je kat sini. Kita pusing-pusing lah pakai motor ni. Apa ada kat motor ni. Kat sini boleh nampak tenggelam dia macam mana kan. Saya nampak kat sini. Bayangkan yang tu patut selari kat sini. Oh, dalam tenggelam dia. Ini pun sama. Ini tenggelam tak banyak sangat. Kat sini tenggelam. So susahlah nak parking motor kat area sini. Saya nampak terang kat tu. Inilah parking motor flat kami. Sekian.